cikgu ada bersama anda hari ini. Amri wal tambi lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang berusaha Encik Mawar Fauzan bin Hasan Pengelola Kanan Pentadbiran, yang dihormati Pengelola Kanan Guru Kurikulum Puan Rosalona binti Cik Hamid, rakan-rakan sejawat saya Guru Kanan Sains Matematik Puan Roziana Liza binti Muhammad, Guru Kanan Sains Sosial Azman bin Makzin, Puan Zuraida binti Abdullah daripada Gemilang Education Center, Guru Barisan Guru Kaunselor, guru-guru yang dihormati ibu bapa dan seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Syukur kita kehadirat Allah SWT, kita dapat berkumpul pada pagi yang mulia ini dengan satu program yang mana Puan Zuraida binti Abdullah merupakan pengurus Phonics Smart Reading Center di bawah Gemilang Education Center, iaitu program kelas cepat membaca. Beliau telah ditauliahkan sebagai jurulatih bertauliah program Bacalah Anakku. Mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang pendidikan fonik dan literasi awal kanak-kanak. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pengetua di sebuah pusat pendidikan prasekolah swasta di Kota Baru selama 10 tahun dan memimpin institusi pendidikan awal dengan cemerlang. Beliau juga aktif sebagai guru fonik sejak tahun 1999, memimpin dan melatih kanak-kanak menguasai kemahiran membaca menggunakan pendekatan fonik sistematik dan berkesan. Selain itu, beliau juga berperanan aktif dalam melatih pendidik lain untuk menerapkan kaedah fonik secara profesional. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Zuraida binti Abdullah untuk memberikan ucapan dan juga taklimat ringkas mengenai program yang akan dijalankan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama Encik Muhammad Fauzan bin Hasan, Pengelola Kanan Pentadbiran, Encik Muhammad Razali bin Hamid, Pengelola Kanan Al-Ihwal Murid, Encik Syahnuri bin Abdullah, Guru Kanan Teknik dan Vokasional, merangkap penyelaras unit kecemerlangan tingkatan 1 dan 2, Puan Roziana Liza binti Muhammad, Guru Kanan Sains dan Matematik, merangkap penyelaras unit kecemerlangan tingkatan 3, Encik Azman bin Muhammad Zain, Guru Kanan Sains Sosial, merangkap penyelaras unit kecemerlangan tingkatan 5, Puan Zahanaria binti Yahya, Ketua Panitia Bahasa Melayu, guru-guru, ibu bapa dan yang berusaha, guru kaunselor dan juga tidak ketinggalan Cikgu Tan Linsian yang banyak membantulah dalam memperkenalkan Gemilang Education Center untuk datang memberi mengajar. Saya mengajar untuk anak-anak tahun lepas, tahun 2025. Alhamdulillah, terima kasih. Terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan merakamkan jutaan terima kasih juga kepada Barisan Pentadbir Sekolah Menengah Kuala dengan inisiatif dan kesungguhan untuk menjemput saya untuk mengajar anak-anak yang sedikit tercicir dalam literasi
InsyaAllah saya akan cuba membantulah untuk tahun ini juga. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang sudah hadir pada hari ini, dapat meluangkan masa. Ada guru ibu bapa yang terpaksa meninggalkan kerja hakiki dan terpaksa datang ke sini. Tapi alhamdulillah, satu sokongan hebat untuk anak-anak dan sekolah bila ibu bapa boleh datang untuk memberi sokongan pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, saya sebagai guru literasi daripada Gemilang Education Center ni, tahun lepas saya dah mengajar seramai 23 orang murid. Alhamdulillah, daripada 23 orang murid tu 5 orang memang dah tamat membaca dan insya-Allah boleh membaca dan menulis. Alhamdulillah. Ada 5 orang, insya-Allah kita akan bagi sedikit daripada pihak Puan dan sedikit hadiah daripada pihak sekolah dan pihak Gemilang Education Center, insya-Allah. Dan kesungguhan, saya suka kesungguhan murid 5 orang ni dan yang pelajar lain pun memang bersungguh-sungguh untuk belajar. Diharap tahun ni yang masih stay belajar dengan saya, insya-Allah boleh datang ke sekolah setiap hari. Bukan untuk hari Isnin dan Selasa. Cikgu dah akan mengajar hari Isnin dan Selasa, tapi hari lain pun cikgu dah minta sangat-sangat kehadiran penuh. Insya-Allah. Dan daripada 5 orang murid yang boleh membaca, 2 orang murid dapat naik kelas. Dari 2 orang murid dapat naik kelas dan 1 orang murid tu ada parent dia beritahu dia happy sangat sebabnya sebelum ni anak dia tak boleh kalau nak guna telefon dia akan video call ataupun audio kan. Tapi alhamdulillah selepas join aktiviti join kelas literasi ni dia boleh naik dah WhatsApp. Tak payah nak call, tak payah nak video call apa dah. Alhamdulillah. Dan 5 orang murid ni pun memang kesungguhannya, dia bukan belajar di sekolah ni saja, dia pergi dekat center saya dan juga ada mak pergi kat rumah saya. Ini saya suka sangat. Bukan kata 2 hari, sebab saya di sini 2 hari di seminggu. Saya ada center di Kok Lanah ni dan dia pergi sambung juga belajar di rumah saya. Alhamdulillah. Ada lagi yang sambung lagi ada dekat rumah tu pun dia pergi. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk tahun ni juga saya berharap juga kesungguhan 33 orang murid untuk belajar dengan Cikgu Dah beri komitmen sepenuhnya lah. InsyaAllah untuk bantu anak-anak boleh membaca dan seterusnya menguasai subjek-subjek lain. Sebab kepentingan membaca ni sangat-sangatlah perlu untuk anak-anak. Sebabnya kalau baca tak pandai nak jawab matematik pun tak pandai sebab tak tahu nak baca soalan. Betul tak anak-anak? Kan? Jadi nak sangat fokus dan bagi tumpuan. Okey, lepas tu saya nak bagi sedikit gambaran kepada ibu bapa kaedah yang saya gunakan. Bukanlah kaedah biasa macam sekolah biasa, kaedah mengaji meja. Saya akan gunakan kaedah fonik. Pernah dengar ke ibu bapa kaedah fonik? Ada yang pernah dengar ke? Pernah, alhamdulillah. Okey, fonik ni maksud dia bunyi. Bunyi ni dia daripada fonik dia ambil daripada bunyi-bunyi kecil yang akan dicantumkan akan menjadi gabungan bunyi dan akan menjadi perkataan. Contohnya, sebab saya bagi pendedahan sikit nanti ibu bapa tahulah sikit macam mana fonik ke apa cikgu. Fonik macam mana gambaran sikit kan. Okey, fonik ni bunyi-bunyi ni contohnya kalau kita kat sekolah, saya bangun boleh. Semangat sikit. Bunyi ni kalau kita sekolah bunyi huruf apa ni anak-anak? A. Okey, untuk fonik kita akan sebut pelajar lama. A. Ini A. Okey, yang ini bunyi I. Yang ini bunyi U. Yang ini bunyi Macam mana mulut? Ingat pun naik Ferrari. Macam mana naik Ferrari? Tangan macam ni. Okey, insya-Allah bila asosiasi dan gabungan bunyi ini difahami oleh anak-anak, keberkesanan kaedah fonik ni akan berkesan dapat menghasilkan anak-anak yang boleh membaca. Contohnya saya di Grepes nak tunjuk lebih kena ABS. Ada peringkat awal minta izin kan?
gabung bunyi. Macam mana nak menghasilkan bunyi? Saya akan ajar gabung bunyi. Gabung bunyi. A, I, U dah kenal. Yang ni bunyi? Okey. Dah kenal dah semua bunyi ni. Saya akan pastikan ni bunyi-bunyi dalam buku satu. Bunyi-bunyi ikut step. Kita ada 8 buku siri. Satu set tu 8 siri. Tapi ni bunyi asas di dalam buku satu. Okey. Bila kita nak menghasilkan satu perkataan, kita perlu murid memahami gabung bunyi dulu. Nak menghasilkan contohnya bunyi na. Okey. Yang ini bunyi apa sayang? Kawan dengan na. Bunyi apa ni? Na. Okey, ni nampak dah. Dia dah faham dah ni bunyi na. Dia akan ingat dan anak-anak akan faham gabungan bunyi ni akan menghasilkan satu bunyi dan akan satu perkataan nanti. Okey. Na. Kita letak sini. Okey, yang ini bunyi apa sayang? Okey, I. Yang ni? Ni. Okey, tadi kita dah belajar ni bunyi apa? Okey, yang ni tadi dah gabung ni bunyi apa? Ni. Okey, kita letak ni sebelah ni. Okey, cuba sebut sayang ni bunyi apa? Satu-satu. Yang cikgu tunjuk. Okey, yang ni bunyi apa? Ni. Lagi satu. Ni. Okey, itulah kaedah fonik yang kita akan dedahkan kepada murid daripada satu bunyi kepada satu bunyi dan dia akan bergabung. Bunyi-bunyi ni kalau tak silap saya dia ada hanya 21 bunyi saja. Bunyi ni hanya ada 21 bunyi berbanding kaedah mengeja dia akan menghafal beratus pola. Yang ni bunyi. Jadi pola-pola kalau mengeja dia kena ingat beratus pola. Biasanya murid yang mengeja dan dia akan tahu membaca suku kata terbuka. Contohnya ada, baca, baju. Bila nak suruh baca mandi, dah ada akhiran di tengah ada bunyi kat tengah dia tak boleh. Ataupun kaji, ataupun badan ada di hujung, di paling akhiran dia tak boleh baca dah. Kalau cikgu nak suruh tulis menyelenggara, dah tak boleh dah. Itu kaedah mengeja. Tapi kalau dengan cikgu dah, insya-Allah kita akan ajar baca dan tulis. Apa yang dia belajar ni contohnya ani, dia dah faham dah ani. Okey, dia akan tulis macam mana ani, macam mana nak membentuk bunyi ani. Maknanya saya akan ajar pastikan dia faham bunyi, faham gabung bunyi dan faham tulis, imla kita panggil. Dengar dan tulis. Kalau tiga-tiga tu dia dah mahir, insya-Allah dia boleh menguasai. Cuma satu lagi nak pesan pada ibu bapa, bila anak-anak dah boleh membaca ataupun biasanya bila tamat pukul 8 ada yang dah mahir terus, ada yang masih merangkak tapi masih faham. Cuma tak apa nak lancar, tak apa nak laju. Nak minta cikgu ibu bapa kat rumah tolong pastikan especially buku bahasa Melayu ataupun buku contohnya buku sejarah, baca satu berenggan je, 2 minit atau 1 minit je, nak bagi dia lancar. Tu je penambahan bila dia dah tamat. Sebab kalau dia tinggal terus, takut nanti dia tak ingat balik. Bukan tak ingat, dia jadi selalu balik. Tapi biasanya pengalaman saya, kalau yang guna kaedah fonik, insya-Allah dia akan boleh. Kalau tak seawal mana boleh guna fonik ni? Fonik kalau ikutkan kalau kelas saya ambil 5 tahun ke atas. Tapi 3-4 bulan kita dah boleh flashcard daripada anak-anak ni. 1 tahun, 2 tahun dah boleh dah ajar bunyi. Dia simpan dalam memori dia. Dalam kajian kanak-kanak, bila kita flash dia, dia dah simpan dalam ni. Bila dia 4-5 tahun dia boleh bercakap, dia sebut je. Bila kita ajar gabung bunyi, dia cepat dia boleh. Pengalaman saya mengajar mendidik anak-anak kita, anak-anak prasekolah dan anak saya sendiri 4 tahun dah boleh membaca. Yang paling ni 2 tahun dah boleh baca buku 2. Tu anak saya sendiri. Tak apalah cikgu mengajar fonik. Tak, adik saya suruh di rumah. Bila betul-betul guna kaedah ni, suruh di rumah pun boleh ajar anak. Tapi everyday untuk kanak-kanak 1 minit, 2 minit, jangan ambil setengah je ajar. Macam
10 minit okey. Lepas tu up sikit. Nampak dia okey, up sikit. Tak payah lama. Nanti dia boring. Bila dia boring dia tak nak langsung nak belajar. Itu je cara dia. Cuma saya tak besar sangat sebab tahun lepas pun ada mak tak mari. Masa hari Isnin Selasa. Ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan program bijak membaca SMP Pelanas 2025. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih telah berjaya mendapat anugerah cepat membaca dalam program bijak membaca yang telah diadakan selama 2 bulan pada tahun lepas. Bagi tujuan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang dihormati Encik Syahnuri bin Abdullah, penyelaras unit kecemerlangan tingkatan 1 dan 2, bagi mengiringi yang berusaha Encik Muhammad Fauzan bin Hassan, penolong kanan pentadbiran untuk menyempurnakan acara penyampaian hadiah. Dipersilakan. Sesi penyampaian hadiah dan sijil dimulakan daripada pihak unit kecemerlangan tingkatan 1 dan 2. Dipersilakan Puteri Juliana Badrisha binti Muhammad Adros. Dijemput sekali ibu bapa atau waris untuk sama-sama mengambil hadiah dan sijil. Seterusnya dijemput Siti Nur Fatihah binti Muhammad Khairi. Dijemput juga waris atau ibu bapa untuk sama-sama mengambil hadiah. Seterusnya dijemput Muhammad Adib Haris bin Muhammad Zailani. Seterusnya dijemput Muhammad Rafi Irfan bin Abdullah. Dan dijemput Muhammad Fakhur Razi bin Muhammad Azhari.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada pengelola dan pentadbiran atas penyampaian hadiah dan sijil sebentar tadi. Seterusnya, sesi penyampaian hadiah khas daripada pihak Polismat. Dengan ini dijemput Puan Zuraida binti Abdullah dengan diiringi oleh Puan Tan Linsia untuk menyempurnakan acara penyampaian hadiah. Sekali lagi dijemput Putri Juliana Badrisha binti Muhammad Adros. Seterusnya, Siti Nur Fatihah binti Muhammad Khairi. Seterusnya, Muhammad Adib Haris bin Muhammad Zailani. Seterusnya dijemput Muhammad Rafi Irfan bin Abdullah. Dan akhir sekali dijemput Muhammad Fakhur Razi bin Muhammad Azhari. Majlis merakamkan ucapan terima